Selamat datang semua. Kita ada 2 minit lagi sebelum kita mulakan kita punya Coffee Talk episod 7. Coffee Talk Duta Guru kali ini menampilkan seorang lagi Nazir. So kita tunggu lagi 2 minit. Kawan-kawan yang sudah masuk, selamat datang. Kawan-kawan boleh juga panggillah rakan-rakan lain untuk masuk. Cikgu Azman, bahagian teknikal kita okey sudah? Okey. Kita punya behind the scene man, tim Cikgu Azman, Cikgu Eng, Aini, kan tim biro, sokongan peserta, dan kita ada juga beberapa orang lagi kita punya AMT dalam ni untuk Duta Guru. Kita ada Cikgu Nabila, Cikgu Amirul kan. Okay. So kita bawa lah masuk kita punya kawan-kawan. Mungkin ada yang sudah disenarai pendek untuk penilaian lapangan, dan mungkin juga ada yang tahun depan nak apply. Dengar jugalah kan. Sebab kita sangat berharap duta-duta guru ataupun peserta duta guru maupun mana-mana guru ya yang sudah apply atau terfikir nak apply, kita bantu supaya kita sama-sama boleh majulah. Okey, masa menunjukkan 10 pagi. Cikgu Azman, boleh kita mula? Alright. So selamat datang sekali lagi kepada semua rakan-rakan. Sama ada anda merupakan duta guru ataupun masih peserta duta guru maupun adalah guru-guru Malaysia. Okay. So bersama anda hari ini ialah saya, moderator anda, Cewa. MC kah, moderator kah, pengacara kah, apalah sekalipun. So saya ingin mengalu-alukan semua kawan-kawan untuk bersama-sama kita selama 1 jam, okay, untuk kita enjoy kita punya perkongsian ilmiah. Pada masa yang sama, bagi rakan-rakan yang sudah berjaya disenarai pendek untuk penilaian lapangan, tahniah, jangan nervous, kita bantu sampai berjaya. Alright, so kawan-kawan, macam duta guru ni kan tidak sah tu kalau kita mula macam tu saja. So kita mesti ada sedikit energizer. So energizer kita pada hari ini very simple. Sangat simple. So rakan-rakan AMT dan Biro Sokongan tolong bantu saya cek di chat box. Bila kita dengar perkataan Nazir, nah apakah perkataan pertama yang terlintas dalam fikiran anda? Contoh-contoh yang saya dah bagi di slide, tapi boleh bagi apa saja. So kawan-kawan yang sudah masuk, please chat, berdebar. Cikgu Zakaria cakap berdebar, okay. Boleh pilih perkataan lain, tidak semesti yang sudah ada. Awesome, oi, semangat. Boleh juga bagi banjirkan dengan emoji-emoji. Dokumentasi Cikgu Faiz, nervous Cikgu Wan Nur. Kita tengok lagi dokumentasi, apa lagi diorang punya kerisauan. Dapatlah juga sedikit konteks kan untuk Cikgu Mani, Dr. Mani, bila dia nampak inilah rupanya perasaan kita di lapangan. Cikgu Amirul yang memang sudah GC pun masih lagi nervous, takut. Okay, good. Keep coming everyone. Kita ada almost 60 participant sudah dalam PM kita. Tidak pernah rasa, jadi no feeling Atika. Cikgu Atika ni pro, belum lagi ada feeling. Lepas ni adalah itu kan Cikgu. Okey, kita teruskan penilaian Cikgu Ahmad Saifuddin, Cikgu Ahmad Zaidi, pembelajaran. Okey, penilaian. Okey, Cikgu Sarani. Kita tengok lagi apa lagi. Come on, kita tunggu dalam maybe 30 more seconds untuk melihat apa perasaan-perasaan rakan-rakan guru kita yang sedang berada dalam talian bersama kita dalam episod 7. Apa sebenarnya Nazir tengok ni? Seram. Okey. Harap-harap lepas dengar Dr. Mani hari ni tidaklah kamu rasa seram lagi ya. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita meneruskan, perkenalkan panel, eloklah kita tetapkan sedikit norma kita pada hari ini. Okey, pastikan kita punya mikrofon dalam mode mute, tapi cikgu-cikgu boleh gunakan ruangan chat, okey, untuk berkongsi, memberi refleksi, pengalaman maupun pertanyaan.
Nanti kita akan buka ruang untuk cikgu unmute. Okey, kalau tidak bahagian teknikal bolehlah mutekan ya untuk kita punya peserta-peserta supaya tidak mengganggu perkongsian pada hari ini. Kalau yang boleh buka kamera, bukalah kamera supaya kita boleh nampak semua dan juga let me quickly Cikgu Azman tolong ya mute bagi. Mana? Kemudian kita harap kita semua bolehlah mengajukan soalan yang terus berfokus, okay, supaya kita boleh menggunakan ruang hari ini dengan baik. Okay, tanpa melengah-lengahkan masa, eloklah saya perkenalkan ahli panel kita hari ini, Dr. Manivanan, anak lelaki Subramaniam, merupakan seorang nazir kanan dan merupakan pentadbir SKPM Negeri Perak. Merupakan ahli unit guru cemerlang Jemaah Nazir Negeri Perak. Selamat datang Dr. Mani. Okey, terima kasih. Apa khabar doktor? Baik, Cikgu Anutra, sebagai Presiden Satuan Duta Guru Malaysia. Yeah. Terima kasih Thank jemputan. you doktor. So rakan-rakan semua yang sudah masuk, nampaknya meriah kita punya GM hari ini. Saya rasa akan bertambah-tambah lagi lah orang lepas ini. Apa sekalipun, eloklah kita teruskan slot perkongsian hari ini. Slot perkongsian hari ini terbahagi kepada 5 segmen. 5 segmen ya kawan-kawan, dan masa akan berlalu dengan begitu pantas. So oleh itu saya harap rakan-rakan yang berada dalam talian bolehlah memberi sepenuh perhatian dan bolehlah berinteraksi lah secara aktif kerana kita ada juga kita punya AJK teknikal yang akan menjawab persoalan-persoalan di ruangan chat. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita masuk ke segmen yang pertama. Okay, bila kita cakap tentang pemantauan ataupun kita cakap tentang guru cemerlang, memang kita akan equate guru cemerlang itu dengan nazir. So sebenarnya bila kita apply, dapat dah senarai kan, dari senarai pendekkan untuk pemantauan lapangan, penilaian lapangan. Sebenarnya apa nazir mau tengok? Kenapa dia mau datang melawat kita lagi ni? Apa sebenarnya yang mereka mahu lihat? Dan saya rasa banyak persoalan yang mungkin berlegar-legar di fikiran rakan-rakan yang akan dinilai, bakal dinilai, maupun rakan-rakan yang mungkin akan dinilai tahun depan. So Dr. Mani, mari kita masuk ke segmen pertama kita. So doktor, bila nazir datang, sebenarnya apa Bani Nazir mau tengok? Okey, terima kasihlah kepada Cikgu Anutra. Okey, kalau kita pada keseluruhan target apa of course dari segi permohonan semua calon yang telah mohon mereka dah tahu apa yang telah diisi dalam permohonan, itulah perkara yang dinilai. Tapi bila kita masuk di sekolah ataupun di dalam kelas dan sebagainya, jadi perkara pertama yang kita nak lihat ialah kesediaan dan persediaan. Kesediaan ialah kesediaan dari segi mental, kesediaan dari segi fizikal, kesediaan dari segi emosi. Kalau you are panic, you tidak akan beroperasi atau menjalankan tugas penilaian itu dengan teratur dan kemasuk. Bila calon itu dinilai, dia mesti mempunyai kesediaan dari segi fizikal, mental dan emosi. Jangan diganggu sangat. So that means you must be cool, dah lebih bersedia awal, and then rasa boleh melaksanakan penilaian bersama dengan nazir dengan lebih tenang, seronok, dinilai. So mengalu-alukan kedatangan itu. So you feel very, dan cuba merapatkan hubungan pada hari penilaian itu dengan nazir supaya rasa seperti tidak terasing. Itu yang first impression, ataupun kita kata bila masuk je, bila kita lihat, kita dah mula dengan perasaan begitu. Itu persediaan.
dengan kesediaan tadi, dan persediaan ialah persediaan yang rapi. Persediaan yang rapi dari segi penilaian. Maknanya kalau guru akan dinilai dari segi temu bual, guru dinilai dari segi pencerapan kelas, maknanya kedua-duanya telah disedia dengan baik. Maknanya you are ready. Jadi ready itu maksudnya complete, boleh anytime. Dalam minggu yang dinilai, biasanya dimaklumkan, Nazir akan call, dia akan tanya, boleh saya datang dalam minggu ini untuk menilai. Dia tak akan beritahu hari tertentu kan. Jadi minggu itu adalah persediaan. Minggu persediaan awal. Jadi kita dah ready, bila kita buat penilaian, maknanya guru lebih tenang untuk melaksanakan penilaian. Okay. Alright. So maksudnya kalau Nazir masuk kelas, macam tadi doktor cakap ada dua elemen penting, temu bual dan juga pencerapan kan. So kalaulah Nazir nak tengok kelas ni, sebenarnya kelas aktif ni apa sebenarnya? Temu bual ni apa? Nazir nak dengar lah. Okay. So kalau dalam kelas, contohnya dalam kelas, yang pertama ialah suasana persediaan pembelajaran. Jadi dalam suasana pembelajaran bermaksud kelas katalah nampak aktif. Contohnya nampak aktif. Aktif tu sebenarnya apa? Aktif itu bukannya respon murid beramai-ramai. Contohnya ramai murid akan respon serentak. Contoh kan? Itu bukannya maksudnya kelas nampak aktif. Itu maksudnya orang kata kelas nampak aktif. Tapi yang pentingnya ialah murid benar-benar belajar. Murid benar-benar belajar, dia lebih berfokus kepada pembelajaran. The learning is happening. Okay, learning happen in the classroom. Maknanya pembelajaran berlaku. Kalau pembelajaran berlaku, maka kita boleh anggap bahawa murid boleh bergerak, murid boleh berbincang, melaksanakan aktiviti, dan ia adalah bersangkut paut dengan objektif pelajaran yang kita nak fokus pada hari itu. Itu yang penting. So, dari sana kita boleh nampak sama ada murid faham tak konsep pembelajaran. Murid menguasai tak kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru. Dan seterusnya, adakah murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran. Dan dari sana kita boleh tahu murid daripada karakter perubahan yang berlaku daripada tidak tahu kepada tahu. Ini langkah pertama bila Nazir nak tengok ialah adakah menunjukkan perubahan tingkah laku murid berlaku dalam kelas daripada tidak tahu kepada tahu. This is the aspect yang kita kata murid benar-benar belajar. Okay? Alright. Wow, very interesting lah kan kawan-kawan. Kalau kita ingat, paling mudah kalau kita nak simpulkan semua benda yang kompleks itu kepada perubahan karakter. Kalau murid tu, kita nampak dari first class, dari kita enter sampai 40-50 minit ataupun 1 jam, 20 minit, murid tu dapat something atau tidak. Dia berubah atau tidak dari segi dia tahu dengan tidak tahu itu sendiri sudah menunjukkan bahawa pembelajaran telah berlaku. Interesting, menarik sangat-sangat. Okay, kawan-kawan, saya sangat-sangat mengalu-alukan jika cikgu-cikgu ada soalan, letak sahaja di ruangan chat ya. Okay, sebab kita akan masuk ke segmen yang kedua lepas ini. Alright, dan rakan-rakan jika ada benda yang terfikir, boleh bagi refleksi, we will be happy to read that out. Okay, right, kita sekarang masuk ke segmen guru. Kita tahu bahawa sekarang ni kita akan dinilai, guru akan dinilai. Sekarang ni kita cakap pula pasal murid kan, murid aktif, murid tahu dengan tidak tahu. Sekarang ni siapa sebenarnya kena nilai ni? Macam bercelaru sekejap, right? So kita nak nilai murid atau kita nak nilai guru? So dalam
fokus pemantauan lapangan ataupun penilaian lapangan pihak Nazir, sebenarnya siapa dinilai, Doktor? Okey, terima kasih Cikgu Anitra. Okey, biasanya beginilah. Bila sesuatu penilaian ini berlaku, khususnya dalam penilaian guru cemerlang, yang paling penting fokus ialah pembelajaran murid. Of course, kita nak lihat kepada guru. Jadi guru ialah dalam kelas ialah pemudah cara. So dia adalah facilitator yang memberi kita kata motivasi, gerakan, dan dia akan menggerakkan murid ke arah keberkesanan. Jadi dalam konteks itu, guru ialah pemudah cara dan keberkesanan guru itu diukur dari segi terhadap pembelajaran murid. Jadi di sini itu yang paling penting kita nak lihat. Okay? Okey, maksudnya memang gurulah yang dinilai, tapi kita nilai bagaimana peranan guru itu dalam environment pembelajaran itu sendiri untuk menyebabkan, memudahkan, menjadikan murid-murid itu berjaya belajar, dapat sesuatu. Okey, very clear, very clear. So, kalaulah kan Dr. Mani boleh bagi tips sikit, apa indikator-indikator bahawa murid tu benar-benar engage. Kalau Nazir tengok dengan mata Nazir ni kan dalam kelas, so apa indikator-indikator yang kita mau look out for pada murid kita? Okey, thank you. Yang paling penting kalau kita merujuk kepada standard 4, dia adalah dalam SKPM, Quality at Sekolah, SKAS ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Kita ada standard 4. Standard 4 ialah pembelajaran dan pemudahcaraan. Dari sanalah saya sebut tadi guru sebagai pemudahcara. Okey. Bila kita kata murid ini betul-betul engage, bagaimana mereka kita boleh nampak dia engage? Murid, kita kata murid sebagai pembelajar aktif. Itu adalah aspek yang keenam dalam standard 4. Murid sebagai pembelajar aktif. Dalam konteks murid sebagai pembelajar aktif, yang pertama, murid boleh memberi respon. Adakah murid memberi respon atau guru saja yang memberi respon? So kita kena tengok yang kedua-dua ni. Adakah murid boleh berkomunikasi dalam aktiviti pembelajaran? Sebab itu dalam konteks murid, engagement of murid ini, dia merangkumkan kepada 4C dan 1N. Biasa kita tahu 4C is what? Jadi mesti ada communication, komunikasi berlaku. Dan apa saja aktiviti yang dibuat mesti secara berkolaboratif. Jadi communication, kolaboratif, dan yang seterusnya, adakah respon murid itu menunjukkan idea mereka, idea kreatif, idea yang menunjukkan. So kritis dan kreatif. Kritis ialah banding dan beza. Mereka boleh banding dan beza. So kalau aktiviti-aktiviti pembelajaran yang mencungkil pemikiran murid banding dan beza. It is not like just untuk apa ini, siapa ini. Lebih baik kita mengadakan aktiviti-aktiviti yang lebih berbentuk berbanding, membanding dan membeza. So mereka know what are the similarities, what are the differences. Jadi dalam konteks itu murid dapat engage dengan betul lah. Dan aspek yang paling penting yang selalu cikgu lupa buat ialah murid kena tanya soalan atau guru kena menggalakkan murid tanya soalan. Okey, biasanya ramai mendapat markah rendah dalam aspek murid tanya soalan. Biasanya guru yang banyak tanya soalan, tapi murid itu dia pasif. So murid ini bukannya penerima pasif. Murid adalah mesti bertanya. Bertanya itu bukan bermaksud murid itu tak tahu. Mereka tahu sedikit sebab ada knowledge lah, pre-knowledge kan, dia persediaan tu ada. Tapi dia tanya lebih itu berkaitan dengan isi pelajaran. So jadi, dan juga apa saja murid
tanya, the engagement itu mestilah berkaitan dengan kehidupan seharian murid. The daily life. Any isi pelajaran mesti dikaitkan dengan daily life. Sebab itu RPM, Rancangan Pelajaran Malaysia yang terkini, ya, dan yang ini yang akan dilihat penilaian tahun ini. Semua kita kena ingat, tahun ini guru cemerlang dinilai berdasarkan kepada RPM terkini, iaitu 2026 hingga 2035. Kita ada banyak ciri-ciri, jadi dia adalah berfokuskan kepada PDP inovatif berpusatkan murid. Inilah tema sekarang dalam RPM 2026. Jadi kita kena ingat, PDP inovatif berpusatkan murid. Ini target kita, bagaimana kita nak engage murid itu. Jadi orang kata PDP masa hadapan, pedagogi berkesan, teknologi dan AI, dan pentaksiran pintar. Ini keyword terkini yang sebenarnya GC kena tahu. Jadi inilah keyword-keyword. Jadi saya ulang balik. Yang paling penting ialah kita kena tahu PDP masa hadapan, iaitu PDP inovatif berpusatkan murid. Teacher center tapi lebih kepada student center learning. Okey, yang tu yang kita kena pastikan. Pedagogi berkesan. Jadi kita boleh come up with pelbagai pedagogi berkesan, gunakan kaedah pembelajaran cooperative learning. Kooperatif. Jadi berbagai banyak jenis. Guna mana yang sesuai dengan kemahiran yang kita nak ajar. Okey, dan gunakan AI atau teknologi yang sesuai untuk menyokong pembelajaran lah. Dan pentaksiran pintar. Pentaksiran pintar, gunalah kaedah-kaedah yang fun learning, okey, untuk murid menguasai pembelajaran. Okey, alright. Macam banyak betul lah mau dicatat. Ternampak juga yang guru-guru ni pun banyak betul. So ada satu soalan dari Cikgu Siti Hajar, Doktor, menanyakan bahawa kalau Nazir ni, dia kan melihat buku kerja atau buku tulis pelajar kan. Adakah kita nak kumpul siap-siap untuk Nazir pantau, atau masa dia masuk kelas dia akan ambil secara random? Dia macam ini. Sometimes dari segi melihat kepada buku kan, buku murid. Jadi buku kerja murid kadang-kadang kita ada banyak. Kadang-kadang buku kerja, kita ada buku latihan dan sebagainya. Kalau di sekolah rendah, mereka ada buku aktiviti. Buku aktiviti yang telah diedarkan oleh KPM sendiri. Jadi itu adalah wajib untuk dilihat. Sebab yang itu adalah kerja yang telah, aktiviti yang telah siap untuk murid tahap 1, murid tahun 1, 2, 3 lah. So yang itu mesti ada buku aktiviti yang diedarkan oleh KPM. Tapi kalau murid tahun 4, 5, 6, mereka ada buku latihan. Buku kerja terpulang pada sekolah kan. Jadi buku latihan yang diberi, apa concern Nazir? Concern Nazir ialah buku latihan ada disemak secara konstruktif dan konsisten. Itu yang kita nak tengok. Konstruktif ialah betul-betul telah meneliti cara semakan yang betul supaya murid boleh membuat pembetulan. Biasanya guru menyemak tapi tak ada pembetulan yang dibuat oleh murid. So kita boleh nampak guru membuat semakan tapi murid tak buat pembetulan. So bagaimana learning boleh berlaku secara berterusan? Murid tak ada peluang untuk membetulkan kesilapan atau kesalahan itu. Itu yang concern. Tapi dari segi kalau kita tengok konsistensi ialah adakah guru menyemak buku latihan secara konsisten. Kerana kesibukan guru menyebabkan guru tak sempat nak menyemak buku kan. Jadi dia kadang-kadang menyemak, lepas tu tertinggal. Jangan semasa penilaian pula nampak sangat.
So you tunjuk kelemahan kepada penilai. Saya belum menyemak buku latihan. We cannot give an excuse because yang ini yang selalunya orang panggil sebagai kepatuhan. That means sometimes kita ada satu-satu kepatuhan yang we cannot avoid. Kita tak boleh kata besoklah, lusa dan sebagainya kan. Maybe we have a time frame macam 2 hari sekali, 3 hari sekali, dah buku tu dah semak dengan lega. Dah bagi balik kepada murid untuk membuat pengetahuan. So these are the aspect kehidupan seharian kita di sekolah. So it's a routine work yang menjadi kepatuhan lah. But it is interesting kalau guru-guru yang dapat menyemak buku latihan dengan baik, mereka akan menguasai kelemahan murid itu dengan jelas. So, your PDP, perancangan PDP yang seterusnya memang akan dilaksanakan dengan terbaik because you always point out apa kelemahan murid sebenarnya dalam penguasaan mereka. Jadi, you know what's their problem. Jadi, kita boleh membawa penyelesaiannya dalam PDP yang seterusnya. So, ini akan membantu guru. So, this is very important aspect. Biasanya Nazir akan tengok kerana dalam standard part ada bahagian untuk kita nak bagi penilaian markah. Jadi sebab itu kita kena careful dengan bahagian itu. Right? Alright, thank you doktor. Dan kalau kita ingat lagi, tadi juga disentuh tentang keperluannya, iaitu kita memastikan penerapan 4K kan, 4C dengan 1N nilai kan, satu nilai. Maybe doktor macam ramai terfikir jugalah nilai ni macam mana ya? Yang mana, macam mana Nazir nak tengok, because sometimes kita anggap nilai tu memang dah ada, tapi like how to see, susah kan, subjektif. Yeah. Okay. Nilai ini dia ada dibagi kepada dua, iaitu nilai adalah nilai dalam konten mata pelajaran. Yang kedua ialah nilai dalam konteks moral ataupun dalam konteks agama. Ataupun jadi dalam konteks nilai mata pelajaran, bagaimana mata pelajaran, satu-satu mata pelajaran itu perlu dikuasai oleh murid. For example, saya kata matematik. Kalau matematik, apakah nilai yang terkandung dalam pembelajaran matematik? Jadi, nilai matematik itu sendiri. Nilai matematik itu sendiri maknanya murid dapat menghargai nombor. Because nombor itu akan menentukan, contohnya dia pergi membeli barang dan sebagainya, dia menghargai dengan tahunya nilai matematik, jadi dia dapat menguruskan kehidupan harian dalam perbelanjaan, contoh kan. Tapi kalau dari segi penerapan nilai, maknanya kita boleh nampak dalam PDP sama ada murid ni bekerja sama, itu ada satu nilai. Murid boleh respon dengan baik, murid menggunakan bahasa yang kita kata bahasa yang sesuai, murid bersopan santun, murid menghormati guru, murid menghormati rakan sebaya dalam kelas. So cara komunikasi, collaboration, perbincangan mereka, cara mereka bekerjasama, all these are nilai yang kita boleh perhatikan dari segi tingkah laku mereka dalam kelas. Itu penerapan nilai. Jadi dia ada dua aspek. Bagaimana dia menghargai mata pelajaran itu dalam konteks nilai dalam kandungan mata pelajaran. Satu lagi ialah nilai kehidupan. So ini dua perkara yang penting lah. Itu kita boleh nampak pembinaan karakter murid itu dalam kelas. Wah, very nice lah. Maksudnya sekarang kita nampak dengan lebih jelas bahawa bila kita cerita tentang nilai ni, dia ada dua part. Mungkin kita lebih mudah untuk faham part human tu, bekerjasama, toleransi, tapi bagaimana mereka appreciate learning itu sendiri, mungkin matematika, sains kah, pendidikan Islam kah. So bagaimana benda itu, nilai kandungan itu yang dipelajari dapat diaplikasikan dalam kehidupan sendiri, menyebabkan dia boleh jadi human yang lebih baik. Begitu betul kan doktor? Okey, faham?
banyak juga saya belajar hari ini. Okey, rakan-rakan guru yang berada dalam talian, ada 133 orang, ramai peminat Dr. Mani hari ini. Bolehlah kamu letakkan di ruangan chat refleksi anda supaya kita tahu apa yang sedang berlaku di fikiran anda. Okey, macam Cikgu Azman cakap, rakan guru sebelah meja Cikgu Azman ni hari-hari menyemak latihan murid. Hai, saya memang jealous lah dengan cikgu-cikgu begini ya. Hai, semangat. Bukan mudah kita nak cari masa untuk tanda kertas kan dan buku murid. Okey, apa sekalipun saya rasa apa yang Dr. Mani cuba ceritakan dalam segmen 2 ini cukup jelas. Bagi rakan-rakan yang masih ada soalan, boleh letakkan, ada pandangan, boleh letakkan, atau cikgu ada idea, cikgu buat macam ni. Okey ke tak? Inilah peluang kamu dapat free tips daripada Nazir kita sendiri ya. Okey, so cikgu-cikgu jangan segan-segan, malu-malu, banjirkan ruangan GM itu dengan chat anda dan emoji. Kasihlah apa-apa saja macam Cikgu Faiz, paling semangat. Siok saya tengok dia punya emoji. Okey, kita masuk pula ke segmen yang ketiga. Dr. Mani sempat lagi kali minum air duduk. Penat dia bercakap. Okey, segmen ketiga ni kita masuk kepada macam first tadi, doktor cakap paling penting kita tenang, kita siap sediakan apa yang kita perlukan supaya kita seronok dinilai. Macam seronok dan dinilai ni jarang sekali berlaku dalam realiti kehidupan. Nak seronok pun tak dapat nak bernafas. Bila guru ni tahu sahaja dipantau oleh kita punya pencerapan di sekolah sekalipun dah nervous. Apalagi bila kita ada someone right yang memang menjamin kualiti pendidikan seorang guru tu. Jadi memang dia jadi sangat nervous. So, bila kita lihat tentang guru takut dipantau, mau tidak mau, macam mana dia dah cemerlang pun sebenarnya, tapi dia tetap juga akan nervous. So kenapa kan doktor, pada pendapat doktor yang banyak sudah pengalaman kan, kenapa budaya pemantauan ni sering kita kaitkan dengan ketakutan, dan sebenarnya pemantauan ni apa? Perlukah kita takut? Okey, terima kasih kepada Cikgu Anitra. Okey, baik. Saya boleh melihat dalam konteks yang lebih luas kerana mengapa guru takut? Contohnya kan, guru takut. Dia ada dua konsep, iaitu takut kerana saya belum bersedia. Takut kerana saya juga ada mendapat telefon dalam pengalaman doktor selama 15 tahun dalam penaziran ini, dan juga doktor dapat panggilan-panggilan. Contohnya besok kita nak nilai, contoh kan dalam minggu yang tersebut, terus calon nilai kata doktor saya nak withdraw, saya tak bersedia. Why? Dia mohon, dia dah hampir kepada masa untuk dinilai, tetapi bila tiba pada masa akhir dia rasa give up. Why? Because yang pertama ialah persediaan itu tidak secara terancang dan sistematik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana kita takut, kerana kita merasakan, sebagai calon merasakan yang akan datang menilai ialah mencari kelemahan, mencari kesalahan. So this is another thing yang mana kita dah hilang fokus kita. Sebab Nazir bukannya pergi melihat kelemahan. Nazir ingin melihat kepada proses pembangunan profesional. Jadi kita nak melihat kalau pemantauan atau pencerapan atau pemerhatian dalam kelas itu adalah konsep kita nak tengok proses pembangunan profesional. Jadi bermaksud guru itu adakah meningkat dari segi penguasaan ilmu, penguasaan kemahiran, penguasaan profesional dia sebagai seorang guru yang berupaya mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua ialah guru itu berupaya tak membuat penambahbaikan dalam konteks learning
secara berterusan dalam kelas. Meaning to say, dalam kelas, cikgu ni dia adalah orang yang sudah bersedia dalam pemikiran dia dan dia boleh membuat penambahbaikan. If student buat mistake, dia tahu macam mana nak baiki, macam mana nak betulkan mereka. Dan dia boleh lihat, guru itu sendiri boleh melihat murid akan membuat penambahbaikan, murid maju secara berdaya maju dalam kelas secara berterusan, daripada seperti yang saya sebut dari tidak tahu kepada tahu. Guru sendiri nampak murid itu, perkembangan pembelajaran murid itu. Jadi konsep pemantauan itu adalah sebenarnya nak tengok proses pembangunan profesional dan penambahbaikan learning dalam yang berterusan, bukan untuk mencari kelemahan atau kesalahan guru. So guru menganggap begitu, jadi dia takut. Tapi Nazir tidak akan melihat begitu. Jadi kita tak faham sebenarnya apakah kehendak Nazir. Sebenarnya dia nak adil, dia nak tengok apa? Dia nak tengok you are enough professional dalam melaksanakan your working. Jadi yang itu. Jadi kita nak tengok mengenal pasti kekuatan dan membuat penambahbaikan. Adakah guru meningkatkan kualiti pembelajaran murid dan memberi sokongan profesional. Jadi kepada guru-guru yang lain dan sebagainya lah, itu tujuan yang dibuat. Okay? Okay. So maksudnya di sini kita tak dijudge pun, Cik. Yeah. Bukannya dijudge pun kan. So maksudnya di sini kita ni kalau cikgu-cikgu ada pertanyaan, tolong silakan letakkan di ruangan chat. Okay. So kita hanya Nazir nak tengok kita punya proses. So bila kita cakap tentang proses kan, kita tidak dapatlah elak daripada fikir tentang growth. Kan, so bila pemantauan tu datang kan, so kita ada banyak benda yang kita cakap compliance. Maksudnya guru-guru ni ini mesti buat, ini mesti buat, ini mesti buat, memang begini kan. So there are a lot of things yang guru kena buat, mau tidak mau. Tapi at the same time guru ada dia punya identiti sendiri, acuan sendiri, kreativiti sendiri, yang mana mereka boleh grow kan as a teacher itself dari dalam career profesional dia sebagai guru. So pada pendapat Dr. Mani, maybe bolehlah cerita sedikit part compliance dengan growth ni. Okay. Kalau kita dah bandingkan tentang growth versus compliance kan, yang paling penting ialah kalau kita tengok growth ialah fokus dia ialah perkembangan pembangunan profesional. Meaning to say, mungkin kita kata dalam konteks doktor ialah berdaya maju. That means kita ni konstruktif. Maknanya kita daripada slow and steady, kita ada progress. Kita boleh progress. Kita boleh tunjukkan kita punya perkembangan pembangunan profesional kita. Kalau compliant, dia macam patuh. You must do this. You must patuh kepada syarat ini. Dia adalah penguatkuasaan. Itu compliant. Jadi, compliant kalau kita bandingkan kedua-duanya, pendekatan growth menghasilkan perubahan yang bermakna. If teachers are thinking, my intention is pendekatan growth, menghasilkan perubahan yang very meaningful berbanding dengan compliance. Jadi, why? Because kalau growth, dia boleh ada professional dialogue. Kita boleh kembangkan kita punya professionalism. Kita boleh buat penambahbaikan, okey, yang berterusan. Dan kita boleh dapat sokongan yang berterusan. So, jadi dalam masa yang sama, kalau dia ada compliance yang menyokong kita, it's okay. For example, kita ada semakan dokumen yang tertentu. Contohnya dalam penilaian GC. Kita ada semakan dokumen. Of course lah, sebab contohnya saya nak beritahu ini adalah maklumat terkini ya yang perlu kita tahu untuk tahun 2026. Kita perlukan dokumen 5 pencerapan
untuk setiap penilaian. Bermaksud bagi tahun 2026 mesti ada pencerapan satu daripada pengetua atau guru besar. Yang kedua, 2 orang pentadbir, barisan pentadbir telah mencerap guru. Dan yang ketiga, 2 orang rakan guru mesti mencerap guru yang nazir dan nilai. Jadi mesti ada dokumen, 5 dokumen pencerapan yang sebelum nazir turun ke lapangan untuk menilai. Jadi itu macam semakan dokumen yang wajib, dan ini adalah maklumat terkini ya kepada semua. Jadi bukan saja dokumen pencerapan di sekolah yang dibuat oleh barisan pentadbir mengikut jadual pencerapan, kurang-kurangnya dia buat 2 kali setahun dan sebagainya kan. Tapi yang tahun ini mesti ada 5 dokumen pencerapan, iaitu yang pertama oleh pengetua atau guru besar, yang kedua ialah 2 barisan pentadbir, maknanya PK ke ataupun ketua bidang, atau kalau sekolah rendah dia KP, ketua panitia contohnya lah kan. So macam itulah. Atau jadi rakan sekerja, mungkin dia nilai dalam option yang sama ataupun bukan option pun boleh. Dalam konteks mereka memberikan bimbingan, sokongan, it is like kita sama-sama belajar dan kita improve. Rakan kita memberi input dalam perkara. Tapi dokumen itu mesti dokumen yang rasmi lah. So itu yang saya kata, growth is very important dalam konteks kita menyediakan dokumen. Contohnya macam RPT atau RPH. Wajib dibuat. So we cannot elak daripada itu. Tetapi please remember, RPH yang kita sediakan mengikut objektif pelajaran itu, biar dia lebih mematuhi kepada standard 4. Sebab tu selalu ramai guru tidak dapat buat dengan kemas kerana RPH yang terkini untuk tahun 2026 pastikan mesti ada penulisan kepada pencapaian objektif yang lebih berasaskan kepada keupayaan murid yang berbeza-beza. Keupayaan kepada murid yang berbeza-beza. Itu RPH yang dikendaki bagi tahun ini. Maksudnya setiap kemahiran yang diajar, contohnya dia mesti ada murid yang berkeupayaan tinggi, murid yang berkeupayaan rendah, murid berkeupayaan kita kata rendah dengan yang murid berkeupayaan sederhana contoh. Jadi dia ada aktiviti yang lebih sesuai kepada mereka dalam RPH. Walaupun dokumen itu, RPH itu adalah compliant dan kita tak boleh elak. Tapi dia ada improvement dari segi growth dalam dokumen compliant yang kita sediakan itu. So itu adalah sokongan di antara. But anyhow, growth is always leading ahead lah. Dalam mana-mana konteks. So Dr. Mani nampaknya kita berada di satu segmen yang begitu panas sebab banyak soalan kalau kita cerita tentang RPH, RPT, dan apalagi tahun ni ada 5 pencerapan yang perlu dibuat. Kita punya audience pun dah sampai 163. Nasiblah kan Cikgu Azman sampai 250 bila kita boleh terima. Alright. Anyway, ada beberapa soalan daripada kita punya guru-guru yang berada dalam talian. Yang pertama sekali, mungkin kita boleh gabung-gabung nanti Dr. Jess jawab secara general lah kan tentang RPH sama ERPH, macam mana penilaian tu dibuat, dan adakah guru ni kena terus tunjuk RPH tu. Saya rasa tadi Dr. Mani dah cerita sikit tentang standard 4 tu perlu kita nampak lah kan dalam kita punya RPH tu, dan keupayaan murid yang berbeza itu kita boleh lihat dengan jelas untuk tahun ini. So bila guru ni kan dipantau 5 orang, ni memang isu yang agak selalu berlaku, apa yang Cikgu Siti Hajar cakap. Macam mana kalau markah rendah ialah bahagian kurang, guru kurang mendorong pelajar aktif, lebih-lebih lagi soalan kebat. Ada tips tak doktor? Sebab selalunya guru kena tanya soalan dulu, baru pelajar nak jawab. Okey.
untuk RPH dan juga aktiviti pembelajaran. Secara overall picture saya dah bagi anda tips yang sangat menarik. Yang pertama, guru-guru kena ingat bila kita menyediakan RPH, ya, of course kita bersedia untuk penilaian pada minggu penilaian itu. But of course dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, kita perlu ingat yang perkara yang pertama yang selalu saya lihat ialah apabila kita menyediakan RPH itu sendiri mengikut kemahiran pembelajaran atau kandungan pembelajaran yang kita nak ajar, pastikan okey murid yang dalam kelas itu sama ada kita ada 3 kategori murid ataupun 2 kategori, iaitu berkupaian tinggi, berkupaian sederhana, berkupaian rendah. So tiga jenis. Satu mungkin ada 2 jenis sahaja dan tak ada di mana-mana classroom teaching muridnya semuanya sama level. Itu tak akan berlaku dan don't assume that. Jadi ramai yang menyediakan itu berdasarkan begitu. Contohnya, jadi bila kita mengajar macam semua mata pelajaran aliran sains, contohnya, aliran sains bagi tahun ini 2026 mesti berfokuskan kepada RPM terkini. RPM terkini sudah memaklumkan kepada ialah untuk tahun ini ialah pengukuhan STEM. Tema ialah pengukuhan STEM. Bermaksud, kalau Nazi turun nak tengok semua subjek aliran sains, sains, matematik, fizik, bio, chemistry, dan mata pelajaran kemahiran hidup, contoh kan, semua yang berkaitan ataupun teknologi, ICT ke dan sebagainya, semua mesti mempunyai pengukuhan STEM. Bermaksud, dalam RPH kita, mesti ada combination kekurangnya 2 bidang. Contohnya kalau matematik ada combination of learning of science ataupun secara automatik kadang-kadang kita menggunakan IT, teknologi, AI ke teknologi mana-mana teknologi ICT lah. Mungkin kita menggunakan secara untuk murid menjawab pentaksiran dan sebagainya. But kebijaksanaan guru itu mengintegrasikan 2 bidang dalam pengajaran. So, STEM, pengukuhan STEM mesti berlaku dalam semua mata pelajaran aliran sains. Jadi, bila kita mengajar, pastikan ada 2 bidang sekurang-kurangnya digabungkan. Maybe the dominant is mata pelajaran option atau mata pelajaran yang kita ajar. Contohnya matematik atau sains atau mana-mana mata pelajaran chemistry, fizik dan sebagainya. Tapi yang menyokong dalam itu, contohnya kalau fizik, dia ada matematik. Unsur itu juga di-apply. So, dia boleh nampak 2 bidang itu. Sama juga kalau sains, boleh tak bawa kepada bidang, mana-mana bidang itu dalam sains, boleh tak gabung dengan matematik, boleh tak gabung dengan lain-lain mata pelajaran. Tapi ingat, dalam penyemakan kurikulum baru 2027 pun begitu, iaitu semua mata pelajaran walaupun bukannya mata pelajaran aliran sains perlukan literasi dan numerasi. Numerasi menjadi asas dalam pengintegrasian bidang. Ini terkini dalam penyemakan kurikulum 2027. Jadi, apa salahnya kita membawa unsur-unsur bidang lain dalam mata pelajaran kemahiran yang kita ajar. Jadi, tapi ingat, STEM is very focus bagi tahun ini. Okay? Right. Jadi, secara keseluruhannya, biar kita ingat RPH itu sedia dengan betul. Okay, itu yang first thing. Jangan membuat banyak kesilapan dalam semasa penilaian. For example, macam tadi kita katalah, jangan terus memberi aktiviti semasa pengajaran. Jangan terus bagi aktiviti. Mula start, dia kata, okey hari ini kita nak belajar topik ini. Terus bagi aktiviti. Okey, buka buku berapa kan, buku surat. Terus aktiviti. Tak boleh. Jadi guru perlu mengajar dulu.
mesti mengajar tentang topik, mesti memperkenalkan topik, mesti memberikan contoh-contoh. Lepas itu persediaan murid itu dilihat, baru bagi aktiviti. Dan aktiviti kalau berbeza-beza, mesti ada penerangan dan pengetahuan kemahiran yang perlu disokong, diberi dulu kepada murid sebelum kita melaksanakan aktiviti. Baru dia punya PDP so itu berlaku dengan lebih menarik. Sama juga ada guru yang melaksanakan aktiviti 30 minit. Kita diam tengok dia. Sudah bagi aktiviti, murid melaksanakan aktiviti terlalu lama. 30 minit one aktiviti. Lagi satu 30 minit. Habis dah 1 jam. Itu saja penilaian. Jadi dia akan gagal di dalam konteks dia melaksanakan. Jadi lebih baik jangan buat begitu. Okey, bermula terus dengan aktiviti tak boleh. Okey, mesti ada proses pedagogi. Itu yang kita kata proses pedagogi terkini. So make yourself interesting dalam aktiviti yang pendek. 10 minit mengajar, lepas tu 10 minit pendek satu aktiviti. Yang ramai orang sukses dalam aktiviti secara station. Yang ada aktiviti-aktiviti secara station ini menarik sangat. Sebab sentiasa murid bergerak, buat aktiviti, bergerak ke satu lagi station kan. So this is more interesting. Ada ramai yang sukses dalam corak pengajaran yang berbeza begitu. Okay, so doktor, next question juga tentang rubrik pemarkahan nazir terhadap guru cemerlang. Ya. Is there a rubric? Kita ada rubrik ialah begini. Rubrik ialah sangat mudah. Apa yang kita gunakan di sekolah, contohnya guru besar, pengetua menggunakan standard 4. Standard 4 untuk pencerapan. Nazir juga menggunakan standard 4 untuk mencerap. The same document. Okay? Dia tidak ada rubrik yang berbeza-beza. Tak ada. The same thing. Okay? Jadi, bacalah standard 4 betul-betul daripada guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Kita ada 6 aspek, menguasai 6 aspek and you know how to do 6 aspek tu secara serentak. Yang ini tak berlaku secara part by part. Tapi dia akan berlaku secara serentak dalam satu PDP. Jadi menguasai standard itu dan aspek-aspek dan kita melaksanakan PDP. That's all. Maka itu hanya berdasarkan itu dalam konteks PDP. If you can get more than 80 kan, tahu sekarang lebih daripada 80 sudah hampir kepada cemerlang. So itu yang kita perlu lihat. Yang jangan buat kesilapan seperti dalam instrumen yang kita nampak macam rubrik pemulihan dalam kelas. Ramai orang tak buat. Pengayaan yang tidak dibuat. Jadi hilang di bahagian itu. Pemulihan dalam kelas berbeza dengan guru pemulihan khas. Jangan macam guru pemulihan. Pemulihan ialah seperti murid yang berkupayaan rendah dalam kelas itu, kita panggil sekejap di hadapan. Contohnya, mereka ni kurang faham. So, kita ajar kepada mereka, okay, how to do this. Okay, contohnya kita membimbing mereka dalam kelas. Mungkin membimbing secara individu atau membimbing secara berkumpulan. Maybe dalam waktu kita memberikan aktiviti, kita boleh panggil murid yang kita kata kategori murid berkupayaan rendah itu ke hadap dan kita membimbing mereka melaksanakan aktiviti. Itu adalah pemulihan dalam kelas. So, try to do that dan jangan tidak membuat benda itu because itu merugikan kita dalam penilaian. If you expect sama juga yang macam guru murid perlu ditanya dan sebagainya.
Okey, thank you Dr. Mani. Ada lagi soalan dari Cikgu Eng Aini. Ya. Beliau baru menjalankan pembedahan dan akan ambil cuti sakit selama 1 bulan. So dah Alright. inform PPD dan pegawai lah tentang ini. Soalannya, penilaian saya oleh Nazir tu boleh dilambatkan sedikitkah? Okey, penilaian kita bermula pada 22 Jun bulan ini dan sehingga 28 Ogos. Bermaksud kita adalah hampir 2 bulan kan. Jadi bila kita dah tahu kita telah disenarai pendek dan kita akan dinilai, so why not tulis surat melalui pengetua atau guru besar sekolah menyatakan berada dalam cuti sakit itu lama sebelum penilaian. Jadi penilaian itu akan dilaksanakan. Tetapi tempoh cutinya jangan melebihi bulan Ogos. Contohnya macam September baru. Jadi yang itu mungkin kita sukar untuk dibantulah. Tapi masih dalam tempoh penilaian, contohnya bulan Julai. Jadi kita ada penilaian sampai bulan Ogos, end of Ogos. So jadi peluangnya masih ada lah. Tapi tulis surat dan hantar kepada secara rasmi kepada Jemaah Nazir Putrajaya untuk perhatian. Jadi di sana mereka akan mengatur semulalah penilaian itu kepada guru-guru yang sakit, jatuh sakit atau cuti sakit berpanjangan dan sebagainya. Ya. Okey doktor, next one. Untuk yang pencerapan 5 pencerapan tu, bolehkah dibuat secara serentak? Maksudnya 5 orang yang berbeza dia punya role tadi tapi mencerap lesson yang sama. Okey, yang ini memang ramai yang dah tanya sebelum ini. Sebenarnya tak boleh. Sebab kita boleh rancang dalam 2 minggu ini, 2-3 minggu kita ada, kita bincang dengan barisan PGB di sekolah atau barisan pentadbir dan kita susunlah jadual pencerapan. Mudah saja. Setiap pencerapan mesti dilakukan mengikut jumlah jam peruntukan bagi kita ajar dan mesti berbeza. Dia tak boleh serentak 5 orang duduk. Itu bukan pencerapan. So jadi dia kena seorang-seorang. Sebab itu yang telah diputuskanlah. Jadi biar kita ikut prosedur itu. Alright? Okey. Kemudian untuk soalan seterusnya, saya nampak banyak betul lah soalan doktor, tapi saya ambil mana yang saya rasa perlu dijawab terus oleh doktor sendiri. Okey, katakan kalau yang buku 2 inci tu, dokumen pencerapan yang perlu. Adakah dokumen pencerapan kita masuk dalam tu atau hanya masukkan borang yang Nazir bagi je? Dan ada tak checklist? Okey, kita tak perlu risau tentang checklist. Kita dah ada yang borang yang mereka yang sepatutnya masuk. Borang pencerapan ini yang terkini. Jadi tak perlu masuk. Bila ada penilaian, pada masa itu serahkan dokumen itu. Secara berasingan pun tak apa. Jadi dia tidak ada kita kata you mesti kena masukkan dalam itu kan. Tak perlulah. Jadi sebab aku yang ini adalah yang terkini. So just secara asing dah siap sedia sebab barisan pentadbir yang akan simpan benda itu. Jadi kita akan dapatkan salinan, nanti kemudian kita maklumkan bila Nazir datang dia mesti tanya 5 pencerapan itu serah kepada mereka. Jadi terus serahkan secara berasingan lah. So it's no need to masukkan dalam yang telah dikumpulkan lah yang sebelum ini dokumen itu. Alright. Okey, so kita ni kan macam mau dekat pukul 11 sudah ni. Kalau kita nak masuk lagi segmen 45 memang tidak sempat tapi banyak sudah doktor ceritakan. Okey, mungkin kita boleh tutup dengan soalan terakhir kepada doktor ni. Kan dia ada bahagian pemantauan kelas, temu bual dan juga pembentangan kan doktor? Maybe doktor boleh share sedikit tips yang 10 slide saja tu. Pembentangan yang mahu didengar oleh Nazir.
Okey, yang pertama saya memang menarik dengan soalan inilah. Ramai yang buat kesilapan dalam pembentangan slide 10 slide. Okey, 10 slide itu adalah satu macam compliant. So jangan elak. So 10 slide 10 slide is okay. So kita dah buat. Yang pentingnya apa dia? Kita menjawab apa yang ditanya, yang tajuk yang telah diberi. Yang penting dalam kita membentang itu. Membentang bukan seperti kita mengambil maklumat-maklumat daripada Google ataupun kita pula memberi ilmu pengetahuan kepada nazir. So jangan jadi begitu. So yang paling penting ialah apa kita buat di sekolah. Contohnya pencapaian murid. Contoh kan, pencapaian muridnya pencapaian yang saya mengikut kelas yang saya ajar. Contohnya saya ambil keputusan murid saya, perkembangan. Contohnya kalau awal tahun keputusan mereka apa, dalam mungkin ambillah peperiksaan pertengahan tahun. Contoh kan, mungkin akhir tahun apa keputusan, atau kita ada ujian akhir sesi akademik. Jadi ujian akhir sesi akademik dengan banding dengan yang sebelum itu. Atau kalau SPM, keputusan percubaan dengan keputusan akhir tahun SPM. Contoh begitu. Mana-mana kelas yang kita ajar dan apa keputusan peperiksaan itu, banding dan beza. Apa saya buat dalam persatuan kod akademik dan apa pencapaian murid bagi apa yang saya terlibat dan saya laksanakan. Yang itu secara gambar dengan penerangan itu. Selain itu, dia lebih kepada menjual segala apa yang sumbangan yang saya dah melakukan di peringkat sekolah atau di peringkat negeri atau peringkat kebangsaan contohnya. Jadi segala sumbangan kita itu, don't ever cerita tentang apa itu inovasi. Jangan, sebab Nazir sudah tahu apa itu inovasi, what is the meaning of inovasi. Jangan cerita begitu. Apa inovasi yang saya sudah buat yang menunjukkan impak kepada murid. Apa kajian tindakan yang saya sudah buat tentang topik apa dan apa perubahan apa yang telah membantu menyelesaikan masalah pembelajaran murid saya dalam kelas. So, meaning to say, whatever yang kita buat, adakah dia telah membantu murid menyelesaikan masalah pembelajaran mereka? So, jadi itu konsep. Jadi, everything dalam slide itu adalah cerita tentang diri, sumbangan yang telah dibuat, pencapaian telah kita hasilkan bagi diri kita. So, kita bangga dengan apa yang kita dah capai. So, that is very important. Okay? Okay, so dia macam portfolio kita lah kan doktor, our the best achievement. Alright, so semua rakan-rakan kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita 11 minit. Saya tahu banyak lagi soalan yang mahu kawan-kawan dapati, macam mungkin Dr. Mani belum sempatlah nak jawab semua soalan tu, tapi apapun saya yakin dan percaya kita sudah dapat sangat-sangat banyak maklumat hari ini dan dengan harapan semua kawan-kawan bakal-bakal guru cemerlang, marilah ramaikan guru cemerlang seperti Dr. Mani cakap di awal lagi, jusasi ni paling banyak kosong tapi guru tidak mau isi. So kita kena start dari sekarang kalau kita punya aim ialah jusasi. So apa-apa pun, thank you so much Dr. Mani kerana sanggup bersama kami non-stop berkongsi, dan di pihak PDGM kami sangat-sangat berterima kasih dengan kehadiran anda semua. Dan episod 8 pula kita akan bercerita tentang Dana Duta Guru dan Pusat Inovasi Murid. So untuk rakan-rakan bakal dinilai, good luck everyone, gambate, all the best. Kita doakan yang terbaik. Jangan dulu left, mari kita bergambar walaupun ramai. Dari kami itu saja. Cikgu Azman, back to you.
Cikgu Azman, kita boleh buka kamera lah kan semua untuk bergambar. Ya, boleh buka kamera dulu. Sekejap, macam mana nak bagi semua orang nampak. Okey. Tapi kalau ada yang lain boleh tolong ambil gambar pun boleh juga. Sebab saya paling tak pandai kerja ambil ni. Sebab saya punya tile tak ramai orang. Macam mana nak Ada bagi Cikgu ramai? Amirul juga tu. Cikgu Amirul tolong. Adjust view saya rasa. Adjust view. Ya, ada. Cikgu Amirul boleh minta tolong? Okey, kita stop dulu bagi emoji dengan komen boleh? Okey, stop dulu emoji dengan komen. Okey, stop kejap. Okey. Ready semua? Okey, stop emoji. Cikgu jangan tekan emoji, jangan tekan. Semangat dorang. Sabar. Okay. Okey, ready? Sedia? 1, 2, 3. Wait. Wait. Okay, one more. Sedia? Satu, dua, tiga. Okey cikgu, terima kasih. Terima kasih semua. Have a nice day. Selamat kasih, kembali ke Mani. sekolah. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Dr. Mani. Terima kasih Terima doktor. kasih semua. Thank you Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua.